nampak muka sudah buka, mic pun sudah buka. Yes, MDM Ayu. Morning Sifu. Morning Morning. semua. Okay, sorry saya lama dah tak sharing dekat Tempayaki. Hari ni nak sharing untuk semua ya. Saya nak zahirkan rasa syukur. Yang pertamanya, kalau ada siapa-siapa perasan, saya ada share dekat group, saya ada share dekat Facebook yang awal bulan 2 hari tu, mak saya dia patah pergelangan tangan. Okay, dia jatuh dekat tepi rumah. And then kita terus bawa dia pergi UIA hospital lah. So memang ada patah. Dan saya kalau ikutkan doktor minta macam biasalah dia suruh buat operation kan. Disebabkan kita ada banyak testimoni sebelum ni ya tentang testimoni patah kan. So saya bagi tahu dengan doktor, saya kata saya tak nak mak operation. Saya nak biar bersimen lah. Masa tu doktor dah simen. So apa saya buat, balik tu saya terus dapatkan Aloe Freedom, kalsium. Aloe vera gel memang mak minum lah. Okay, dan Alhamdulillah hari ni dah hujung Mac dah masuk April. Okay, mak dah buka simen semua. Tangan dia Alhamdulillah dah cantum balik. Yang patah tu, tulang yang patah tu dah cantik dah. Sebab minggu lepas waktu yang sepatutnya saya kena bawa mak pergi appointment buka simen tu, saya ke Bangkok. So saya minta tolong adik bawakan. Adik cakap doktor pun surprise sebab patah tu dah cantum dah. Alhamdulillah, syukur sangat. So saya rasa macam ini kali kedua lah testimoni mak. Yang first dulu, siapa-siapa ingat testimoni kencing manis. Kan rasanya testimoni kencing manis mak saya tu, yang kaki berlubang tu, tapak kaki tu, rasanya satu Malaysia dah pakai dah testimoni tu. So ni kali yang kedua, ya, saya usahakan ikhtiar asbab daripada produk. Alhamdulillah, Allah izin, mak dah sihat balik. Okay. And then yang keduanya, testimoni yang kedua yang saya nak share dengan you all semua, bakal adik ipar. Bakal adik ipar, dia ada cyst. Okay, and suppose semalam dia sepatutnya operate untuk buang cyst. Tapi nak jadikan cerita, 3 minggu yang lepas dia datang rumah. So masa tu dia baru berkenalan lah dengan adik kan. So dia datang rumah nak kenal dengan Long, dengan Kak Ngah semua. Dia cerita yang dia ada cyst. So saya terus cakap dengan dia, nak tak ikhtiar dengan produk kita. Cubalah, mana tahu kan kot pergi nanti doktor scan dah tak payah operation kan. So dia kata okey lah Kak Long, nak cuba. Okay, and then saya pun bagi dia apa tau, aloe vera gel, B-propolis, Omestin, Arctic Sea. Okay, saya bagi 4 produk tu dekat dia. So dalam 3 minggu ni memang dia ambil, dia konsisten consume. And then semalam, okay, sepatutnya dia kena operation kan. So pagi semalam dia pergi, doktor buat ujian darah dulu and then scan semua. Doktor cakap apa tau? Dia kata cyst dia tu nampak mengecut. So tak jadi operate semalam. Okay, tak jadi operate semalam. Saya lupa nak tanya dia berapa. Tak silap dia ada cerita dalam 8 cm cyst dia tu kecut dalam 4 cm lebih. So doktor kata tak apa, tak perlu operation semalam, bagi lagi tarikh untuk next appointment tu bulan 5. Okay, so itu yang saya rasa macam saya tak boleh untuk berhenti untuk share tentang Forever Living walaupun ujian datang bertalu-talu, kiri kanan depan belakang. Sebab kita tahu setiap hari kita kena cari apa benda baik yang kita kena buat untuk orang, bukan untuk kita. That's why saya selalu pesan, kita share je pasal Forever Living ni. Kalau you jumpa fighter, you share marketing plan, you share produk, you share apa yang baik-baik tentang Forever Living. Okay, so kita tengok masa dekat pentas BO Eagles Night, Sifu recognize 3 orang leader yang loyal almost 20 years, lebih 20 tahun. Okay, dia orang dekat Forever Living. So itu pun bukti depan mata kita. Kalau kita bijak, kita boleh fikir kenapa dia orang stay sampai 20 tahun dekat Forever Living. Mesti ada something yang special dekat Forever. That's why dia orang stay.
Sebab tu Sifu tunjukkan kat kita semua, you tak perlu nak pandang kiri, you tak perlu nak pandang kanan lagi. Atas stage tu dah ada leader yang lama dah buat sama-sama dengan Forever. So you percaya tak, dalam 20 tahun lebih tu diorang dengan Forever, adakah perjalanan bisnes diorang tu cantik je? Takkan, betul tak? Mesti ada turun naik, mesti ada cabaran, mesti ada ujian. Tapi diorang stay. Okay? Diorang kekal. Sebab tu bila Sifu recognize leader-leader ni, okay, tahniah pada mereka, okay, Abang Long Richard, Sean Olive, Michelle, kan, okay, itu semua tu kita punya contoh baik depan mata. Dan of course untuk Sifu yang dah 29 tahun dekat Forever Living, so kita pun boleh fikir, Sifu dah lama dekat bisnes ni, kenapa kita tak nak follow? Kan, ada yang baru 2 tahun, ada yang baru tak sampai setahun pun dah give up dah. So kita tak boleh untuk rasa cepat sangat give up, sebab mana-mana bisnes dekat luar pun yang you akan jumpa lagi susah daripada Forever. Percayalah, saya dah buat macam-macam dah. Yang kat luar tu lebih susah. You tak akan jumpa satu bisnes, okay, yang waktu PKP kita boleh meletup-letup sampai 5 angka. Even hari ni pun mungkin ada certain leader yang struggle, yang ada ujian, tapi still boleh make money dekat Forever. Boleh dapat income dekat Forever Living, hanya dekat Forever. So tadi ramai orang baru yang share, kan. So saya sangat saya nak ucapkan tahniah dulu sebab you dah jumpa platform yang tepat. So yang datang, yang hadir Tempayaki hari ni, tahniah, teruskan support apa sahaja program BOI, dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Datuk Sifu Desmond. So, saya tak boleh lah sebut nama Sifu ni sebab Ya. oh, dia pun pergi juga. Kami Tadi sebut saya kalau bilang MDM top 10 income earner dalam satu pentas yang sangat gilang gemilang. You takkan jumpa satu kumpulan, satu grup yang leader dia raihkan sampai macam ni sekali. Ya Allah, hai, saya tak boleh betul lah kalau nak sebut nama Sifu ni. Kalau you all perasan kan, Sifu setiap tahun dia buat dinner, mesti akan ada benda baru. Okay, benda baru. Siapa-siapalah yang pernah attend dinner dah bertahun-tahun, you all akan nampak benda tu. Sifu sentiasa ada idea untuk membangkitkan semangat anak-anak buah, semangat anak-anak didik dalam BOI team. You takkan jumpa dekat tempat lain. Kalau tahun lepas, Sifu anugerahkan LCM, PCM, tahun ni Sifu buat pula MDM. Okay? Which is benda-benda tu, semua benda yang Sifu buat tu adalah satu untuk kita tau. Untuk kita. That's why ramai-ramai yang ada di bawah payung BOI 9333, you all mesti sematkan satu azam, satu tekad untuk satu hari nanti pastikan you ada sebagai LCM, sebagai PCM, sebagai MDM. Okay? So ramai-ramai kita support second quarter kickstart. Okay? So kita support speaker, kita support Sifu, dan kita ajak ramai-ramai MBO kita daftar untuk second quarter kickstart. InsyaAllah speaker akan buat yang terbaik sebab semua speaker itu merupakan MDM BOI 933. Itu je sharing saya pagi ni. Okay Sifu, thank you.